Okay guys, jadi hari ni saya membawa anda kepada satu kedai yang sangat-sangat syok lah guys. Okay, tempat ni dekat kampung Abu Bakar Datuk Abu Bakar Baginda, Datuk Abu Bakar Baginda. Dan dia punya killer menu dekat sini adalah ni. Okay, this is the ayam penyet katsu. My god guys, ni antara tempat-tempat yang sangat istimewa lah. Okay, the food is good. Saya dah berpuluh-puluh kali datang sini, banyak kali datang sini. Dan tempat dia sangat-sangat chill di dalam kampung yang cukup-cukup chill ni. Dan ni okay, so jom kita masuk, kita tengok. Okay, so basically inilah kedai ni ada vibe-vibe yang sangat chill. Okay, you get this very Indonesian style like punya kedai. Okay, makan dia semua. Dia ada telur dalam meja. Dia ada telur atas meja. And then as usual guys, apakah kedai makanan Indonesia dekat Malaysia tanpa benda ni? Okay, this is super nice. Okay, and then itulah. Okay, and then kita pergi tengok dia punya menu yang available. Okay, so this is the menu yang available lah guys. And trust me guys, saya dah cukup banyak dalam ni dan semuanya best guys. Saya kalau petang dan malam sikit dia ada sate dia petang dan malam. Okay, so tak tahulah guys, this is a discovery video. Okay, supaya korang tahu dekat sini ada satu kedai makan yang epic dan enak, dan juga korang definitely akan enjoy this place lah. Okay, so sekarang saya dah order keli penyet dan kita akan tunggu makanan sampai. So itulah, jom makan dulu. Of course guys, kita kena ada juga ni. Okay, kedai pucuk harum, the feel of Indonesian food di kedai yang ada kat sini guys. So inilah kita punya ayam penyet. Okay, saya order ayam sampai saya order keli sampai ayam. Saya tak kisah sebab ayam pun sedap. Okay, ni. Okay, jadi saya makan dulu. Okay guys, so kepada anda yang nak makan ayam penyet yang syok, okay, korang boleh datang dekat kedai ayam penyet katsu. Okay, there's a lot of things kat sini. Dan okay, so tu dia guys, banyak tak menu dia. Okay, so tu dia guys, saya makan dulu. Nanti apa-apa as usual guys, don't forget follow for more dan subscribe to the channel, link in bio.